ada 1-2 dan tauliah daripada government. So di kalangan jurulatih ni memang sangat ramai yang ada aurat lah 1, 2 dan 3. Okay, so kita dah habis dekat basic lah. Okay. Saya nak pergi boleh ilmu hutan sikit lah. Ada barang dia sendiri. Kita cerita basic dulu. Ke konsep ke ataupun normal. Cerita ataupun Abang sendiri. Tak apa. Santai-santai je kan. Sedikit ilmu basic lah. Paling basic untuk hutan dulu. Hutan lah. Okay, kalau hutan, penting kita kena ada preparation lah. So sebelum kita masuk, untuk kita macam example kita pergi hiking, pergi camping, so persediaan tu sangat penting. So walaupun ada maksudnya kalau kita ada dia punya peralatan dengan skill yang ada, apa-apa terjadi kita pun dah ready. Okay, so itu antara yang penting lah. Okay, contoh saya pendaki gunung. Dan saya ada satu program universiti. Okay. Dan saya tak pernah naik gunung ni. Alright. Okay, saya nak satu ilmu mahal daripada tuan sendiri lah. Tuan sendiri untuk orang yang tak pernah naik gunung macam saya, nak naik gunung, apa yang saya kena standby dulu. Sebab saya tengok banyak kes, sebelum saya naik gunung lah, banyak kes terpaksa pikul, padahal tadi cedera pun dia mental dia out lah. Pikul turun semua. Saya rasa Ilmu mahal dia ambil awal. Pakai dia ambil ilmu mahal tak? mahal dah ambil ya. Okay. Kalau bagi saya lah, kalau nak pergi hiking, mendaki, mountain climbing ke apa, sebelum tu yang paling penting lah actually dalam kita punya fitness. So sebelum kita mendaki gunung yang tinggi ke apa, fitness tu number 1. Itu preparation yang paling penting. Kita punya fitness, kita kena ada kita punya miles, kita punya drop-in training berminggu-minggu. Supaya kita punya badan dah ready. Bila naik, kita tak ada masalah fizikal. Sebab kalau kita dah weak, masalah fizikal, sakit, yang cramp tu sangat common. Kalau kita tak training cukup, pemakanan tak betul, itu antara satu yang akan terjadi dulu lah. Bila dah cramp, memang susah nak jalan. Biasanya berapa lama sebelum trip untuk sedia benda ni? Tengok nak pergi mana. Contoh kalau gunung tinggi macam tahan. Gunung tahan, mungkin nanti Cik Makro boleh bagi sedikit sebanyak sebab dah pernah pergi. Kalau saya pun 3 minggu lepas pergi Gunung Kinabalu, tapi tahan lagi challenging lah, lagi technical. Kalau untuk gunung macam Kinabalu, kalau best nak pergi naik, turun tak sakit, boleh enjoy dia punya trip, mungkin dalam 3 bulan. Itu memang best lah. Memang best. Kalau dekat minggu lah, kena ada clock in dia punya distance, kena training dengan load. Load kita bila training, sebab kita dalam keadaan yang terkawal, kita bawa lebih berat sikit untuk readykan body. Dah biasa dengan load yang tinggi, lepas tu bila kita naik, kita load yang lebih rendah, so kita rasa lebih senang. Itu antara fizikal lah. And then next mungkin akan explain peralatan yang kita bawa. Ada dia punya 5C semua tu untuk kita macam packing backpack kita lah, dengan ada konkret barang untuk masuk hypothermia semua lah. Untuk siap persediaan ready lah, betul. Macam pemakaian sangat penting. Protection cover sangat penting. So tambah untuk basic lah. Basically saya ni sebenarnya bukan hikers kental, bukan hikers sejati, bukan yang mesti nak naik gunung, kalau tidak kasut ni rasa dah rosak, tak boleh. Saya bukan macam tu. Saya tanya sebab bukan sebab naik gunung sangat, ilmu hutan sebenarnya. Ilmu hutan. Tapi saya tertarik nak sentuh tadi yang gunung tahan tu. Sebab saya ni bukan hikers kental, tapi for information, saya punya first hiking saya adalah saya turun naik gunung tahan sebenarnya. First hiking saya, dan saya prepare tapi bukan well prepare, sebab trip tu dah organize tahun awal, tapi saya bagi nama ganti korang seminggu sebelum pergi trip. Hanya 4 hari je sebelum trip. So I have to study apa dia punya terrain dia macam mana, dia punya track dia macam mana, apa hikers yang dulu buat macam mana, apa failure yang pernah berlaku, kematian yang pernah berlaku. I have to study within the short period, mungkin 3-4 hari je. Tapi itulah ilmu dia. Kita berani dan kita prepare dalam masa yang singkat, at least accomplish lah. Itu penting lah sebenarnya di sebalik daripada
Ini saya setuju dengan Cik Z, memang preparation mentally dan physically lah. Kita kena tahu lah, kita dulu dan sebagainya. Kita kena tahu, kita kena faham kita punya limit of our body. Kita tak boleh tengok orang lain punya. Orang lain kadang-kadang 10 kilo memang tak ada apa pada dia. Pada kita mungkin 10 kilo boleh, tapi mungkin 1 kilometer je, belum lagi mendaki dan sebagainya. Jadi benda tu kita kena sedar diri kita. Setakat mana semua orang boleh naik gunung tahan, semua orang tak boleh, semua orang guna Everest pun boleh, semua orang tak boleh. Jadi kita kena tahu limit, dan preparation mentally dan physically memang sangat penting lah, selain daripada gear yang kita alahkan. Okay, kita soalan kita turun sikit lah Kalau kita camp guru ni, kita fokus ke camping. Gunung kita sampingan je sebenarnya. Okay, saya ingat satu ilmu daripada Tuan Rahim pasal untuk kita camping ni, kadang-kadang ada setengah campsite kita ke dalam. Okay, so kita ada kes macam ada kes datang semua pasal semua kan datang bisa lah, datang bisa lah. Apa sedikit ilmu pasal datang bisa ni untuk camper dan juga untuk pendaki gunung pun boleh pakai juga lah. Untuk lebih kepada campus lah kan? Campus lah. Okay, so basically kita bila sampai dekat camp, sebenarnya benda yang perlu kita buat sebenarnya adalah kita punya perimeter untuk inspection kita. So actually dia termasuk dalam 7 prinsip leave no trace, tapi saya tak nak sentuh semuanya. 7 prinsip tu, satu yang pertama adalah kita kena prepare lah. Prepare tu kita kena camping tempat yang betul. Jadi tempat yang betul tu contohnya campsite tadi lah, walaupun campsite tu dah establish, dah daftar dan sebagainya, tapi bila sampai ke tempat tu kita kena tengok 360. Satu 360 adalah kita punya eye level 360, duanya adalah kita punya ground 360, dan juga kita tengok bahagian atas lah. Ini termasuk dengan contoh benda yang mungkin tak perasan ataupun kita agak mudah. Contoh batu-batu gunung atau batu yang di sungai, kalau dia terletak di situ, tengok dia ada tak possibility untuk dia hujan dan tak untuk kita. Itu jarang orang tengok. Biasa orang tengok pokok je, tapi pokok ni dah terlalu common. Tapi common pun jangan ambil mudah. So pokok yang dah sengit, pokok yang dah mati separuh, yang mati beragai, yang boleh serkah di berat sebelah, yang tepi sungai boleh terbalik dan sebagainya, itu adalah benda-benda concern lah, selain daripada lubang-lubang binatang, serangga, mungkin lubang alam punya lubang apa kan? So jangan lagi risiko. Kalau boleh ambil campsite lain ataupun tapak lain. Kalau tak boleh tukar, kena maklumkan dekat campsite owner ataupun camp komunitas, ada tengok macam mana balik kan. Itu benda-benda yang dari segi serangga berbisa ataupun binatang. Kadang-kadang ni kita masuk okey, tapi bila kita start nyalakan api, baru datang haiwan tadi, dia tak selesa, mungkin dia tumbuhan ke apa kan, baru datang. Jadi benda tu kita kena alert. Datang seekor tu dia punya rezeki, kita dah kena alert dah. Jangan tunggu datang banyak baru kita tengok, baru ni berlaku dekat ni kan, yang datang banyak waves kan. Itu satu benda yang tak common, tapi kalau berlaku dia kita kena tahu macam mana nak stop benda tu. So ilmu tu penting kan. Ilmu mahal ni. Betul. Yang ni sebab ramai jumpa tempat pandang, seronok je. Dia seronok pergi nak healing, tapi lain kali dapat benda lain. Okey, untuk bahagian camper juga lah, untuk camping lah sebab saya tengok banyak kes kepala air semua kan. Sikit ilmu lah pasal kepala air, sebab ini pun penting juga. Sebab ramai orang seronok sangat sampai lupa benda ni. Sikit ilmu lah pasal kepala air. Okey, itulah yang kita kata ilmu tu penting. Daripada execution sebenarnya datangnya ilmu dulu kan. So bila kita camping, terutamanya kat bahagian yang ada sungai, terutamanya sungai yang datang daripada hulu. Kalau hilir ni mungkin tak sangatlah, kalau Selangor dekat tengah laut mungkin tak kan. Bahagian hulu ni biasanya dia ada air yang turun daripada satu lurah kecil, dan air kecil masuk ke anak sungai, masuk ke sungai besar, kemudian dia boleh jadi kepala air di tempat-tempat yang macam tu lah, termasuk air terjun lah. Jadi campus ni biasanya yang bahagian hulu ataupun hutan tersimpan sungai ini, yang ada permit dan permit semua tu, dia suka kat sungai lah. Dia lah sejuk, nak healing nak sejuk kan. So bila kita nak kenal pasti dari segi konsep ilmu tadi dengan campus, dengan camping, kita apply kan, kita boleh tengok dari segi yang pertama adalah bila dah mula gelap tu, confirm lah. Walaupun gelap tu bukan berlaku dekat kita, mungkin gelap tu berlaku kat bahagian sana, air datang dah gelap, itu dah satu sign lah. Kadang-kadang tak gelap pun, tapi dia dah start hujan, jadi benda tu pun kena alert. Dia datang dengan bunyi-bunyi, bunyi mungkin buruh ke, kadang-kadang bunyi tu bukan buruh, bunyi tu adalah kepala air yang start datang. Dia dah bawa segala balak, segala tanah, batu kan, bunyi tu kan, itu pun ada. Lagi satu tanda-tanda dia adalah paras air semakin naik. Dia naik mendadak, kita kena perasan. Bear in your mind bila masa orang camping pun kan,
kita masuk ke camp tu dalam keadaan tenang, kita kena ingat air yang masuk ni keadaan level ni, dekat pokok ni kat sini level dia. Itu kita kena bear in your mind lah. So bila kita dah start camping, rasa pelik sikit, tengok level tadi naik, dia jarang berlaku turun lah. Biasanya dia ada naik sikit, 1 inci mungkin okey, tapi tiba naik kita dah start. Sebab tu kalau kita datang camping tak perasan level ni, kita tak tahu, tak ada benchmark. Jadi kat situ lah kita tak boleh apply. Jadi bila datang bunyi tadi, datang selingan buih-buih ataupun start sampah datang tu, itu kita tak boleh tolerate lagi lah. Kita kalau boleh biar tak kena lagi dulu, tak apa, jangan dah terlewat. Biar dia lari punya tak ada berpelai, tak ada masalah pun. Daripada kita dah seberang sana, anak kat sana, wife kat sini, dah datang dengan balak semua, cuba dia nak lintas dan bersikukan lagi. Itu satu prinsip yang tak sepatutnya diamalkan. Ini untuk pendaki gunung juga ni. Betul. Sebab saya 2 kali naik gunung, 2 kali kena. 2 kali kena? Gunung mana tu? Tahan. Tahan. Kita jemur kasut semua ke sungai. Kalau datang habis semua kasut bawa dalam situ ke slipper. Itulah concern dia. Kadang-kadang ni kita tengok tu waktu kita tadi waktu kita tengah berjaga macam ni, kat tengah tidur tiba-tiba dah terlewat. Itu yang pentingnya, kita kena pasti juga level air. Itu dari segi ilmu yang lain lah. Tadi kepala itu tengok high level untuk satu sungai tu kat mana. Dia ada tanda dia. Sampai ke sungai tu tengok, ini paras ni bekas air yang mungkin 2-3 lepas air bekas hanyut. Paras level tu kita nampak bekas aliran yang dah kering tu kan. Itu kena tahu juga. Kita mesti camping, dia adalah dia punya prinsip dia, berapa meter, berapa kaki daripada gigi air tu, ikut sungai besar kecil semua tu adalah ilmu untuk patut ada pada semua outdoorians. Okay, kalau kita camping, kita tengok ramai orang pasal belum camping semua kan. Jelas lah untuk topik camping ni, sikit nasihat yang bagi saya kena bagi keras sikit lah. Bagi keras sikit? Untuk menjaga kelestarian alam ni. Okey, kalau keras dia kena bermula dengan keras. Okey. Kita tengok banyak campsite buang tu perempuan tu. Bagi kita sangat tak boleh lah. Okey, so faham tu. So ini lebih kepada campsite lah. Okay, campsite. So basically kita ni nak pergi healing, kita nak ambil vibes. Tiba-tiba bila pergi keras ni, tiba-tiba ada pen berbudak dengan ada isi kat dalam kan, apa perasaan kita? Kalau kita pun tak suka benda tu, orang lain pun tak suka benda yang sama. Jadi sebab itulah dekat KBS ni kita terapkan ada prinsip 7 prinsip leave no trace. So antara lain adalah kita kena disposal kita punya wastage, sama ada organik atau inorganik, kita boleh tanam atau kita buat balik. Tapi senang ingat adalah apa yang you buat masuk, you buat balik keluar. Tak kisahlah benda tu makanan ke, benda tu kulit pisang ke, benda tu plastik, mesti tu kena bawa keluar. Jadi jangan malas, kita anggap macam ni lah. Sama juga orang tu masuk macam tu, kita pun masuk sama. Apa yang kita nampak benda tu, kita pun nak keluar tinggal macam tu juga. Ini termasuk dengan sampah, termasuk juga dengan barang-barang yang kita ambil kat situ. Ini satu benda juga, ni saya juga tegur diri saya, nampak batu cantik, ya Allah, ini kalau buat bakar-bakar kat rumah ni simple ni, so kita nak ambil. Itu pun dah melanggar prinsip leave no trace lah. Kita kena tinggalkan benda tu tempat asal dia. Bunga ke apa ke sama juga. So benda ni untuk kelestarian, sebab dia ada 2 konsep, kelestarian dan juga pemeliharaan. Memelihara dan lestari, sambung dan juga memulihkan. So ada benda yang berbeza lah. Konsep dia ada kat situ lah. So untuk camping rasa itu sahajalah soalan kita tu. Tapi untuk ni satu lagi, api untuk api selalu buat apa, bakar semua sikit lah untuk nasihat ni. Okey, api pula camping juga kan ni? Camping juga. Okay. So api ni dari segi konsep kita nak memelihara dan juga melestarikan alam. So api ni kalau juga terkait dengan 7 prinsip leave no trace, kita kena minimize campfire impact. Kita kalau boleh seboleh mungkin jangan bakar kat tempat, contoh atas batu kat sungai. Cantik, memang cantik, shoot gambar, wah ya Rabbi memang lawa kan, memang ada vibe, ada hal kat situ. Kita bakar pula dekat akar pokok tunjang yang masih hidup. Kita buat dekat sarang binatang. Nampak lubang ni kalau buah ceret bagus juga, buah api kat dalam bara orang tak nampak. Kita mengguna pakai benda yang tak sepatutnya. Jadi kita kena minimize campfire impact lah. So kalau ada contohlah bom botak kat situ, ada kemah, saya kat sini hemok, ini pula ada dia punya tu kan.
So kalau boleh minimizekan, maksudnya kita buat satu meal saja. Tak perlu abang satu, saya satu, itu satu jadi 5. Jadi pula campfire yang betul-betul punya fiesta punya kan. So kita minimizekan campfire impact. So benda ni nampak mudah, memang nampak hype dia cantik, tapi kita fikir ke depan. Lain kali kita datang ke tempat tu, batu tu dah retak, dah pecah sebab api tadi, ataupun batu tu dah terbakar dengan dia orang yang sebelum ni. Kita pun rasa tak best. So sama juga untuk generasi mendatang, dia pun nak tengok benda yang kalau boleh raw dan pure. Betul. Sebab kadang ada tengah, tapi bagi saya Malaysia ni terkawal lagi. Saya pernah naik gunung dekat Indonesia, dekat Gunung Singgalang, dekat bahagian puncak. Boleh kata nak rata lah. Pokok-pokok semua dah terbang buat bakar kan. Lepas tu kita tegur lah, kita kata kenapa terbang pokok, sayang lah dia kata, sebab kita kena buat juga sebab gunung tu dengan harimau Sumatera. So dia ikut nanti supaya kalau harimau lah. Tapi bila saya naik, alamak, saya tengok pokok dah banyak, tak ada lah. Bukan ke depan lah sayang. Faham tu. Kami pun sebenarnya di Outdoor Malaysia dengan Pendekar Rimba, kita pun ada menebang pokok, tapi basically kita kena kenal lah pokok apa itu tebang tu. Janganlah tebang pokok apa, pokok cengan, pokok merbau. So kita tebang pokok yang memang senang naik. Contohnya buluh ni serumpun banyak, tebang sikit besok pun lusa naik balik anak-anak. So kita kena kenal juga anak-anak kayu kan, kayu yang lambat sangat besar ataupun senang besar, jalan pun ada. Jadi pun saya nak ilmu ni, kena share dengan kawan ni pasal untuk tebang pokok ni. Sebab kadang-kadang macam orang yang main survival 4 kan, macam abang main survival hutan semua kan ada tebang pokok juga kan. Ini saya nak sikit ilmu pokok apa, macam mana elakkan pokok ni, elakkan pokok tu, dan jangan banyak sangat cover. Dia secara asas lah, kita nak ambil pokok yang pertama bukan pokok yang memang tersimpan tak boleh tebang lah. Yang kalau tersimpan kita ada merah tu kan, itu pokok yang terkawal lah, memang pokok balak yang memang lambat membesar. Dan ni yang pokok yang sebatang pokok yang kecil ni saya kena tengok lah. Biasanya pokok tu macam pokok mahang, pokok buluh, itu boleh ambil lah. Pokok buluh dia senang besar cepat besar. Ataupun besar cepat. Ataupun kalau kena pokok akasia ni terbang lah banyak mungkin pun sebab dia bukan pokok kawalan. Lagi satu pokok ni dia pokok invasif, pokok pendatang. Dia memanglah kan jauh masuk pada tahun 70-an, tapi bila dia masuk atau tujuan untuk nak buat penggunaan kayu dia keras tapi cepat besar. Bayangkan kalau besar ni mungkin hampir setahun. Jadi kalau perasan kawasan-kawasan yang orang baru nak bangunkan ditolak semua kan, ada pokok yang cepat naik tapi keras janin, daun dia panjang sikit macam tu, itu pokok akasia ni dia boleh merebak berkilometer jauh dia dengan dia punya debunga itu naik lagi cepat. So akar dia pun naik pokok baru, dia akan kacau ekosistem dan pokok-pokok asal negara kita. Dia bagus, tapi kalau nak kayu api dia bagus, janganlah ambil pokok cengan, ambillah pokok dia. Nak buat pondok, ambillah pokok dia kalau kenal lah. Akasia ni banyak, kita jual kayu akasia itu bagus sebab apa? Dia invasif, dia bukan yang asal daripada negara kita. Dia akan monopoli, dia akan tumbuh je, lepas tu dia monopoli kawasan ni, dia je. Pokok lain gagal lah, kalapnya dia. Okay, kita gunung sikit lah Okay, sebab gunung saya tengok setengah pendaki gunung lah ni, termasuk di saya sini lah. Kita abaikan satu benda yang hypothermia lah. Zaman saya agak sejuk pasal sampah je. Sikit ilmu pasal benda ni dan apa tips kalau jadi benda ni, sebab ada orang dia tak sedia. At least kalau mungkin kita punya konten viral ke apa, orang boleh tahu ilmu ni penting, bila dia naik petang boleh tahu benda ni. Kawan dia kena, dia tahu apa nak kena buat. Okey, so saya sebut berdasarkan term saya seorang survivalist lah. Saya bukan medical practitioner. Jadi mungkin ada sedikit penilaian, saya minta maaf. So daripada kacamata saya sebagai seorang survivalist, so of course yang pertama saya setuju dengan KZ, memang preparation lah. Kalau tak bersedia dan tak study, memang kita senang kan. Contoh dah naik Gunung Kinabalu tapi tak bersedia, tak ada survival punya blanket dan sebagainya, tak ada windbreaker dan sebagainya, sangat senang. Boleh kata confirm lah kena. So benda tu kita kena tahu apa yang kita pergi, tak boleh kita pergi, apa gears yang patut kita bawa. Itu survival punya konsep dia kena, walaupun kita boleh improvise pada apa yang ada, tapi kena juga bersedia. Sebab kita nak elakkan survival ni bukan benda yang kita nak. Survival ni adalah satu benda yang exit plan untuk dapat SOS, dapat bantuan. Jadi kita kena tahu benda lah. So saya nak sebut sikit kenapa orang survival suka pakai shimah ni. Tengok pakai. Sebenarnya kalau kita tengok tuan, dia bukan semata-mata untuk lap peluk kan, itu normal lah, itu sangat-sangat normal lah. So kalau saya buka, minta maaf sikit. So ini pun dia banyak penggunaan dia.
Sebenarnya dalam konsep hypothermia pun dia ada function dia juga. Hypothermia ni kenapa? Biasanya dia sejuk lah. So benda ni kita akan pakai, kita simpan biar dia kering. Dalam tu Cepat kering. ini cepat kering lah. Dia banyak lah. Yang ni besar sikit saya bawa ni. So kalau sejuk, boleh tak kita guna sebagai selimut ataupun kita tolong kawan kita gesek ke, kan boleh menghasilkan apa. Sebenarnya banyak function ni. Selain daripada hypothermia, banyak function. Mungkin orang tak tahulah ataupun tak biasa ataupun wah ingatkan 2 function. Rupanya banyak. Selain gosok boleh selimut kan kau? Boleh selimut boleh. Buat towel of course boleh, tapi seksi lah sikit kan. Kan? So yang ni tuan-tuan, saya pernah dalam survival saya tangkap ikan. Saya dia besar ni. Cuba buka pegang. Pegang kiri kanan. Saya pun pegang kiri kanan. Kita pergi kat atas. Udang dapat, ikan dapat. Macam-macam dapat. So banyak lah. So dia boleh jadi untuk pandu juga kalau kena patah. Boleh jadi seling kan. Betul. Banyak guna. Kalau patah kat sini. Ataupun tiba-tiba saya ni pewai kan. Botak kat atas agak kan. Botak tarik saya di atas. Kuat lah. Kuat ni. So ada lagi contohnya untuk cover daripada matahari. Sejuk. Ataupun kalau kita dikejar oleh binatang buas yang mengejar, contohnya cakap ular kan, ular dengan hutan ke. So bila kita pakai ni, bila kita dikejar, cabar lah. Biasanya dia akan alih perhatian dia. Dia akan menyerang benda ni. So kita tu selamat lah. Adalah masa sikit. Okay. So dari segi kacamata kita lah. Beli kat mana? Ini banyak. Ini banyak. Saya tak ada jualan, saya pakai lain ni. Tapi saya tak nampak. Ada semua dia pakai macam-macam jenis. Lebih online punya. Online lah. Yang ni besar sikit. Kecil sikit pun okey, tapi yang ni besar ni banyak guna lagi. Boleh jadikan pakaian kalau emergency. Maksudnya dulu banyak orang pakai buff. Sebab kan sama juga. Sama juga. Baru lah setahun ni. Jadi tangkap ikan memang function teruk ni. Saya dapat beratus anak ikan. Kering lah, senang lah. Senang kering pula lagi. Kan? Banyaklah pun ada sebenarnya. Okay, sebab sorry ya, saya banyak kerja pasal camping dengan daki gunung sebab ilmu survival ni boleh pakai. Boleh pakai kat kita sebenarnya. Okay, untuk mendaki gunung. Okay, kita lari dulu track. Dan kita start planning lah. Sikit ilmu pasal benda ni. Ini pun ilmu mahal juga sebab banyak kes lah. Ilmu apa, planning cari sungai. Dalam mana-mana lah sungai. Macam kes bertahan dulu kan. 14 hari sungai lalu cari sungai kan. Umai. Buat ilmu sikit pasal apa benda first kena buat kalau lari dia terstrike. Okay lah, kalau dah lari kan, so ada akronim ni memang dipakai international lah, stop. STOP lah. So ini ikut turutan. So S tu stop. Kita kena stop dulu. Kalau dah nak gelap, kita dah terserong, so kita kena stop, tenangkan diri dulu. So lepas dah stop, kita dapat thinking. Kita fikir, okay, apa keadaan saya sekarang? Mana saya? Kalau boleh fikir, tengok masa. Nak malam kan, gelap kan? Kalau masih ada masa, mungkin saya boleh ingat balik macam mana saya nak balik, boleh tu. Tapi dah semakin gelap, kita tak boleh teruskan. So lepas itu thinking, lepas thinking kita kena tu kena observe lah. Kita nak observe dia, sama dengan thinking dengan observe, kita tengok keadaan kita. Kita berbalik lagi lah, masa tempat yang bahaya tak, ada risiko tak kalau berada di situ. Contoh Risiko mungkin yang tadi cakap, mungkin kepala air kah, kalau berdekatan dengan sungai, ataupun batu-batu, ataupun curam. So kita kena pergi tempat yang lebih selamat. Okay, kita observe, and then dari situ kita dapat plan. Kita cari tempat yang kita boleh tenangkan diri, kita plan. Okay, keluar ataupun tinggal. Maksudnya stay put. Jangan teruskan. So kita kena bila dah planning lah. Planning, kalau tak dapat keluar, kita kena planning macam mana kita diselamatkan. Okay, so selalunya dalam SAR, Search and Rescue, dalam masa 72 jam akan diselamatkan. So tapi perkara itu akan terjadi bila masuk, kamu ada permit, kamu dah bagi tahu keluarga, dah tahu kamu keluar. Tapi kalau kamu pergi tanpa bagi tahu, itu sukar sikit sebab tak ada orang yang tahu kamu hilang. So kalau kamu dah bagi permit, selalunya 72 jam
So mungkin kamu boleh menetap di situ, tempat selamat, buat shelter, cari element. So bila malam nanti berbalik ke hypothermia lah. So kena ada perlindungan yang baik lah untuk bermalam. Kalau akan hujan, kita taruh lah dekat gunung, siap dengan hujan, risiko dia semakin meningkat lah. So ada shelter yang betul. Lepas tu api lah, api untuk ada haba, untuk untuk bagi semangat, and then bagi pencahayaan jugalah. And then next, lepas tu kita nak buat signal lah. Kita kena bagi signaling kita berada di sini. Kita jangan mencari tempat, tak perlu cari kalau betul-betul tak boleh keluar. Bagi signal banyak cara. Dengan bunyi, kita ada whistle, kita boleh buat SOS 3 dot panjang, 3 short, 3 short, 3 long, 3 short. Itu satu. Ataupun kita boleh buat asap, api, asap. And then antara itu ada bagian untuk signal. Bau boleh? Bau boleh. Ataupun ketukan panik ke? Ketukan panik, ataupun kita di tempat yang lapang, kita tempat mirror. Ada cermin, kalau ada helikopter, kadang-kadang kalau ada kita boleh cubalah kita nasib. Untuk signaler kita tunggu sampai search and rescue datang. Tapi kalau dah terlalu lama, kena berikhtiar untuk keluar. Itu kita skill sangat penting lah. Skill sangat penting. Macam mana Masuk terlalu lama? mungkin dah seminggu dah 4 hari, 5 hari, moral dah turun, tak cukup makan. So dalam antara ni untuk slot in, bila survival skill dah banyak, dah belajar banyak survival skill, boleh cari makan, so kita punya mental lebih okey. So kita ada skill untuk track balik. So tu balik kepada skill lah juga penting untuk kita keluar daripada campsite. Okay, so biasanya apa 3 barang ataupun beberapa barang yang penting yang memang kena ada dekat kita lah kalau mendaki gunung ni? Okay, ini paling basic lah. Kalau nak survival lah, memang ada sebenarnya banyak, ada sampai 10 kan. Yang ni under 5 ni kena ada pencahayaan, candling. Lepas tu ada container, ambil air, masak air, okay. And then kalau ada cover sangat penting, okay. Dalam cover pun saya nak tambah sikit. Cover bukan setakat shelter tau, dalam baju, pemakaian semua cover juga. So pemakaian, selalu kalau ikut kita pergi tempat ada risiko hypothermia, kapas tak sesuai. Kalau boleh kita pakaian yang dry fit, dia cepat kering. Kalau kapas, bila dah sejuk, dia akan sangat sejuk. Bila panas, dia panas. So dia tak sesuai. Kalau dry fit, tempat bila panas, dia okey, dia selesa. Bila sejuk sangat, dia cepat kering juga kalau masalah. So cover, shelter, and then add on macam emergency blanket yang kecil tu. Itu di-design untuk reflect haba. So itu antara cover yang baik lah untuk bawa. So cover tadi, pencahayaan, torchlight, cutting tool, barang, itulah. Itu cordage macam tali-tali boleh ikat-ikat buat shelter. Lepas tu cordage, ikatan, cutting tool, and then container, then combustion untuk buat api. Paling senang lighter lah. Tapi kalau lighter dah tak boleh, kalau ada skill macam kreatif, dapat sumber alam, boleh buat api juga. Itu kena training lah, belajar. Yang menariknya daripada 5 item disebut tadi kan, fuel, combustion, cottage dan cover kan, sebenarnya dia punya top 3 ataupun the highest rank of the predator sebenarnya adalah cutting tools. Cutting tools yang baik mungkin daripada carbon steel, so dia boleh menghasilkan api, spark api, dan juga dia boleh cara pokok tali pada cutting tools. Tapi kalau bertali nampak cutting tool payah, tapi daripada cutting tool tu dia boleh menghasilkan cover, dia boleh buat container, buat cottage, buat combustion api. Seperti itu for me is the must lah. Kalau 5 tu tak dapat ambil 2, kalau nak 1 je memang cutting tool. Sebab yang tu untuk buat semua.
boleh buat semua. Tak ada lah. Macam Umai dulu punya kes kan dia terlepas beg dia. Turun dekat batu sungai. Dia batu tu hanyut. Beg dia terlepas. Beg dia hanyut tu kosong terus. Jadi kena belajar buat. Kalau dah tak ada kisau sekatin tu, so buat the predictive way untuk buat katin tu. Batu ke, buluh ke, so ada cara dia juga kan. Macam tu lah lebih kurang dia. Okay, untuk kalau dah 2 hari orang tak selamat kan, nak makan air sungai tak boleh kan, minum lah. Makan tu apa tips, ada cara tak untuk makan? Ini soalan yang berat. Semut tu yang semut tu protein. Betul cakap. Apa semut tu yang putih-putih tu Semut apa pun tak tahu. Semut hitam kan? Ada hitam pun ada. Kerana pun ada, anak-anak pun ada. Tapi yang paling senang kalau tahu sumber ni tumbuh-tumbuhan itu dari situlah start. Tapi cuma dia tak tahan lama lah. Kalau makan umbut, banyak umbut yang boleh kita makan. Ada bukan protein. So kalau umbut tu macam karbohidrat, dia bagi tenaga sikit lah, tapi protein berkurangan. Kalau protein, kalau saya lah, sebab saya macam Chinese, so antara sumber dia mungkin kapak, ikan, itu yang senang didapat. Kalau sungai lagi banyak. Labi-labi, tapi that's endangered. Labi-labi itu protected lah. So disclaimer, kalau dalam rekreasi kita jangan makan. Tapi dalam situasi survival terpaksa, labi-labi, katak, ular. Tapi cubalah kalau kamu tak tahu handling, ular sawah sikit, tapi yang berbisa tu kita elakkan. So kalau level dia ni yang senang, kalau dapat buat jerat ada masalah, dia punya binatang itu lebih lama lah. Tapi yang paling easy entry ikan, udang, katak untuk protein. Lepas tu sumber-sumber dari tumbuh-tumbuhan. Banyak ni kita dapat sebenarnya. Nanti kita buat video, kita nak masuk gambar-gambar juga macam apa pokok kesian tu semua supaya orang nampak dia apa boleh makan, apa yang boleh makan, banyak lagi. Memang long list. Nanti boleh tolong pantau video kita jugalah, takut tersalah masuk gambar ni. Okay. So tambah sikit lah untuk mencari makanan, in term of orang panggil foraging food lah, mencari makanan untuk dimakan lah. So saya tambah sikit lah, mungkin ini penting. Kita tak ada sikit sebab bila kita tengok tumbuhan, kita pun tahu bukan semua tumbuhan boleh dimakan, terutamanya cendawan ke kan. Jadi cendawan ni kalau boleh, kalau saya lah personally, saya elakkan itu yang last lah, sebab dia punya edible dan edible test dia kompleks. Nampak boleh makan, dia boleh risiko sampai boleh membahayakan kita punya nyawa lah. So bila kita test edible dan edible plant ni, dia ada test, dia ada sequence 1, 2, 3, 4, 5 semua, barulah kita boleh makan. Jadi itu semua kita akan belajar dekat kelas lah kelas survival kita ajar lah. Tapi bawa sampai sini, jangan nampak pokok tu cantik, menarik, penampakan, haiwan makan, kita makan. In term of the ratio, mungkin 70% apa yang kera makan, monyet makan, mungkin hanya 70% yang sesuai dengan badan kita, bukan semua. So saya selalu nampak orang kata, bang, ini kera makan bang, kita pun boleh makan. Tak confirm, tapi almost 70% similarity tu ada. Dia boleh makan, kita lebih kurang 70% boleh makan. Jadi itulah, lebih lanjut kita kena masuk ke kelas basic. Rumah sikit kelas, ada kelas rumah sikit. Okay, untuk promotion kita akan ada buat dekat Facebook lah, Pendidikan Rimba dengan Survival lah. So setiap bulan memang ada lain-lain course untuk Survival Plus. So dia punya tempat ada punya location dekat ya pendek. Okay, untuk location apa ni, Berangak ataupun sekitar Berang. Kalau tempat lain pun boleh kontak je, kita akan buat dekat Malaysia lah, customize. Kita boleh layan tu lorong survival ni, kita boleh layan dari segi public, kita open public masuk, ataupun private. Maksudnya kita ada 20 pack untuk mana-mana community, sama ada government ke, non-government ke, education ke, boleh, kita boleh masuk. Dan kita ada beberapa konsep lah, untuk konsep open macam primitif,
yang terbaru ni kita akan buat yang konsep persediaan untuk peperangan, box of bag dan sebagainya. Dan kita pula ada juga untuk basic survival, paling basic, and then moderate, dan juga extreme lah. So kalau yang first time pun boleh masuk extreme, sebab basically extreme pun kita ada ajar juga dia punya bagi sharing teknik, baru kita praktikkan on field. So macam saya ulang tadi yang belum boleh sebut, kita boleh dikatakan yang paling aktif lah di Malaysia yang bagi teori berserta dengan praktikal dekat lapangan. Antara yang paling aktif, saya rasa paling aktif kot, tapi tak apalah cakap yang antara yang paling aktif lah. Okay, so last supaya menutup lah, minta sikit soal satu lah kalau saya dulu sebab kita nampak camping sekarang, hiking dah macam trend. Orang naik gunung orang kapet semua nak naik, camping semua nak pergi camping kan. Kita faham yang benda ni untuk semua awam lah, tak ada untuk orang terbentuk ke tak, tapi semua orang boleh join. Kita nak sikit nasihat untuk semua orang, terutamanya naik gunung, sedikit ada dalam kedai sikit nasihat lah. Kenapa kita nak lama sikit tentang kita ni. So banyak track kita tengok barai kan, dengan campurnya, dengan jalannya kan. Sikit je nasihat. Nasihat untuk orang-orang yang untuk campers, hikers, nasihat untuk orang macam nak menjaga alam tu. Bagi saya, adab menurut ataupun perkataan yang disebut, kita pun kena jaga juga, sebab dalam hutan ni dia dari bagi dia betul. Kalau saya walaupun kita macam ibaratkan tempat kita pergi macam rumah sendirilah, dan juga bukan kita satu orang saja yang pakai, ramai lagi yang pakai. So kita kena jaga dia macam kita nak jaga benda kita sendiri, tempat kita. So and then lagi satu, kita kena leave the space better than before. So kita amalkan kita mindset ni. Kita sampai macam ni, keadaan ni macam ni, tapi kita dah keluar, adakah kita boleh buat tempat itu lebih baik lagi daripada kita datang? Mungkin bila sampai bersemak lah, sampah banyak, unggun api puluh-puluh, mungkin kita tolong sedikit lah keluarkan sampah, walaupun bukan sampah kamu, kita keluarkan sampah. Kalau unggun api yang tempat yang tak sesuai, sebab bila ada starting point kat situ, ada arah kat situ, orang akan continue. Tapi kalau kamu dah tahu tempat itu tak sesuai, ada pokok hidup, ada sarang binatang, atas batu yang cantik, mungkin dia akan letak kan. So kita buang-buang arang, cover back, buat macam sedia kala lagi, lagi cantik. And then lagi itu kita lepas tu kita amalkan lah, we leave nothing but footstep, take nothing but picture. So kita amalkan 2-3 benda macam ni dalam kita punya mindset, dan harap-harap lebih kelamaan tempat kita di Malaysia, tempat kita rekreasi lebih baik untuk semua orang. Ya, betul. Okay, for me personally, okay, kita tengok bukan this bag lah, this bag. Dan mana trend pada masa tu, semua orang weekend dia pergi ke shopping mall, tengok wayang kan. So nowadays, sekarang ni kita punya trend dah healing, ada camping punya table kan, ada vibe dia sendiri. So bagus sebenarnya, saya memang appreciate bagus sebenarnya tu, untuk banyak lah, untuk community, untuk ukhuwah, untuk hubungan family, macam-macam vibe tu. So untuk strategi macam-macam. So apa yang kita dapat daripada alam tu, kita masih give back untuk alam. Janganlah kita ambil so dia tak ada kelestarian. So kalau kita mampu untuk jaga diri kita, kalau kita tak buat sampah, okay, it's good thing. So kalau kita boleh ajar family kita buat benda sama, there is double good things. Tapi kalau kita boleh create awareness macam yang Camp Guru buat sekarang, kita spreadkan awareness, bagi tahu orang lain, buat kelas kan, sama ada berbayar ke tak berbayar ke. So itu adalah satu inisiatif, satu usaha untuk sama-sama menjaga benda tu. Saya rasa benda yang dah lah baik lah vibe tadi. So tambah baik ni dengan kita punya create awareness, dan kita harapkan satu komuniti yang ada, terutama kat Malaysia ni, satu environment yang semakin hari semakin bagus ke depan lah, dari segi melestarikan alam, terutamanya dalam camping dan hiking. Saya nak tambah satu jugalah, dalam seluruh dunia ni, dalam dunia outdoor memang kita apply leave no trace. So dia 7 prinsipal tu memang simple,
Tapi kalau kita cuma tahu apa dia, nama dia, tapi kita tak amalkan, dia takkan jadilah. So mungkin ambil masa untuk pergi online, tahu lebih terperinci lah antara 7 prinsipal ni. Dan nombor 1, macam mana kita nak lowest impact possible, macam mana kita nak buat lebih apa ni, research sedikit, belajar lebih sikit dalam LND. Baik, terima kasih sampai Terima kasih kita ada rezeki kita berborak lagi. Banyak ilmu kita dapat ni sebenarnya. Banyak lagi nak banyak. Tapi kena masuk program kita banyak kena lagi. start. Banyak lagi. Betul, banyak lagi sebenarnya. Kami pun masih belajar dengan siku-siku. Tak habis belajar lagi, tak akan habis lah. Makin belajar makin tak tahu. Betul, memang betul. Okay, so terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, oh. Thank you lah. Alright, let's go. Tadi ramai tapi dah. Okay, correct. Dia ada video ada. Thank you semua, thank you. Tak.